So guys, ini dia Armageddon Falcon Stealth 5. Jadi seperti pada namanya, gaming mouse ni memang cukup senyap. Dari segi dia punya feature, dia ada up to 12,000 CPI dan juga ada macro button. Menggunakan chipset IC3327 dan dia menggunakan Huano switch. Dari segi design mouse ni, korang tengok ada jenis berwayar. Size mouse ni consider sederhana besar. So kenalah macam tangan seperti saya ni yang agak sedang-sedang, tak besar tak kecil sangat. Dan dia punya design mouse ni adalah sedikit menyerong ke belah kanan, so adalah sedikit ergonomik. Dan of course dia pun ada RGB lah dekat bahagian sini dengan bahagian macam strip light lah bawah sini lah. Untuk dia punya left and right click button ni memang senyap. So kalau korang suka silent sound, boleh ambil yang ni lah. Cuma dekat bahagian dia punya scroll button dan juga dia punya back and forth button ni memang agak clicky sikit lah. Untuk overall penggunaan mouse ni biasa-biasa saja. Tapi apa yang saya suka ialah dekat bahagian dia punya belakang lah. Sebabkan belakang dia ni ada sedikit mengembang. So dia akan bagi support dekat bahagian saya punya palm sini lah. Kalau main game lama pun terasa cepat lenguh. Cuma bagi saya kekurangan dia ada tak terlalu menyengit sangat lah. So stick korang kena twist korang punya pergelangan tangan yang boleh menyebabkan cepat lenguh lah. So kalau korang berkenan nak dapatkan wired gaming mouse daripada Armageddon ni, boleh dapatkan sekarang.